Assalamualaikum. Hi you guys. So hari ni saya nak berlakon, acah-acah berlakon. Sebenarnya aku nak berlakon macam aku nak balik kampung. So ni macam rumah kampung aku. Aku nak balik kampung. Lepas tu okey, sekejap aku try berlakon, tengok jadi ke tak. So ini dia punya view lah. Dekat sini ada sebuah tugu macam bangunan. Dia tulis dekat situ Alostar 250 tahun. So 1, 2, 3 kita start kita punya acting. So sekarang ni aku tengah nak balik ke rumah. So bila kita balik rumah kita akan bagi salam kan. So Assalamualaikum mak. Cik dah balik dah ni. Mak ada dekat rumah dah. Assalamualaikum. So kita akan naik tangga. Mak, cik dah balik. Buka tangga dulu. Bestnya bila kita balik kan ada mak yang sambut kita. Mak. Ketuk pintu. Alamak, pintu dah berkunci. Oh. Ada bapak di sisi rumah. Sebenarnya aku tak kenal pun pakcik ni. Tapi dia lalu, so aku anggaplah dia bapak di sisi rumah. Mak, oh mak, cik dah balik. So kita dah sampai rumah mak. So bila kita balik ke rumah sebagai tetamu, tetamu ni akan dijamu dengan ayak kan. So mak bagi kita ayak. Mak, sedapnya ayak ni mak buat. Aku dah selesai berlakon tadi. Acting saja. So aku nak bawa you guys tengoklah malam-malam dekat Alostar ni ada apa. So ada menara. Lepas tu ada Masjid Zahir. So sini ada balai seni. Balai seni. Masjid Zahir ni antara masjid yang tercantik di dunia. Siapa cakap aku tak pasti sebab aku baca pun daripada Google. Sebenarnya bandar Alostar ni cantik, view malam-malam. Dia kawasan yang tenang. Alostar in my heart. So I think that's all for today video. Okay, so pernah tahun melawat Kedah tahun 2025. I hope you guys have planned to visit Kedah and Alostar as one of must visited place. Please come to Alostar.